Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hi, welcome back to my channel, Afiq Melakau. Okay guys, pada pagi ni kita ada LC sebiji. So, Owner datang. Sebelum Owner datang tadi, dia dah start bunyi meletus, dia kata lah. So, bila kita dah buka dia punya motor apa semua, okay, solution dia kita jumpa dia punya bal bengkok. Bal bengkok. Lepas tu piston dia makan, dah kena piston. So tengok pada owner, kalau dia fighter kita kasih up spec, kalau dia tak fighter kita carikan dia barang baru je lah. So kat sini piston. So sekejap lagi kan saya buka blok dia apa semua, cuci mana yang boleh kita selamatkan, kita selamatkan lah. Owner tau. Owner dah pisang kepala. Owner dah petak. Sebab sebelum ni owner datang, dia kata bunyi tepet. Bunyi tepet. Dia kata nanti nak ikat, nak ketatkan lah apa ke semua. Sekali hari ni jadi sejarah untuk dia. So mana-mana yang kawan-kawan yang dekat luar tu, kalau dah rasa-rasa bunyi tepet tu dah terlalu kuat kan, so percepatkanlah servis tu. Pergi kedai untuk tengok apa masalah dia. Sebab kalau tak, nanti masalah dia akan jadi macam ni. So keluar modal. Ini makan modal, mamam modal. So pada owner macam mana? Teruskan, proceed. Okay, apa-apa kita tunggu pada owner lah. So owner kata kalau owner keras naik blok, kita naik blok spek. Head dah ada, blok pun dah ada. Kita tunggu pada owner je. Okay, stay tune. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, ini hari yang kedua motor LC ni lagi. So ini hari kita jalan gerembal dia punya head. Sebabkan head lama dia ni kan dah bengkok kan. So owner kata nak throw up spec. So alang-alang kan tu dia pun ada head 1922. So kita suggestkan dia untuk naik blok 63 je terus. Okay, motor ni. So kita jalan gerembal dulu, cuci. Dah siap cuci dah ni. Tinggal nak jalan gerembal je, tak ada masalah. Head pun dah potting. Exhaust pun dah potting, semua dah potting dah. Owner lama punya motor ni sebelum ni dia ada LC. So lepas tu dia jual. Dia angkat LC ni, LC standard. Lepas tu bila dah jadi macam ni, dah jadi piston dah kemik apa semua kan, dah halang. Dia kata aku ada head dah. Bila dia kata aku ada head tu 1922, dia pun kata dah 63 balik. Kan, siapa suruh datang komen yang jenis hasutnya, betul tak? Hasutan tu benar, modi tu kejam. Okay, stay tune. Nanti saya tunjukkan video selepas gerembal. Okay, Alhamdulillah, head kita dah siap gerembal, dah siap pasang dia punya barang-barang dia. Dah siap lah semua. Semua dah siap pasang, dah apa dah. Cam pun dah masuk apa semua. Blok kita dah masuk. So sekejap lagi kita buat pemasangan untuk head block lah. Untuk head block kita buat pemasangan. Lepas tu masuk carburetor, kita try hidup, tengok macam mana. Kita cuci dulu carburetor. Owner nak pakai NSR. Okay, owner nak pakai NSR, carburetor NSR. Tu barang-barang dia semua. Ni head dia. So kita pakaikan dekat sini cam dia, cam CMS T2 Block 63, pakai cam CMS T2. Okay, head pun dah potting. Alhamdulillah, settle semua. So jom kita pasang dulu. Okay, Alhamdulillah, motor kita dah berjaya berjaya dihidupkan. Berjaya. Motor ni Alhamdulillah di start pun senang, tak ada masalah. Okay, tu nampak tu motor asal owner yang enjin pecah.
Dah sedap. Terus. Okay. Dah siap. Ni dengan timing sikit. Okay. Terima kasih pada pembantu saya. Okay, kita tunggu yang tu pula. Y. Y. V8. Y. Okay. Start. Okay. Next project. Y ni next project. Yang ni alhamdulillah dah settle, tak ada masalah apa. Apa semua. Zik, tembak lagi sampai sana Zik. Putung-putung rokok. Okay. Yang sana merah tu, dia dah melawan Toki sekarang. Dia dah melawan Toki. Oh, dia melawan hukum. Okey. Ni dah siap. Masuk sebiji lagi. Besok boleh kot kita pergi beli barang dia kot. Besok dah boleh beli barang. Okey. Owner. Lesen ada lesen. Tahun depan.